Islam dan keadilannya telah diangkat dalam amalan politik kerajaan, yang pada hari ini saya nak angkat satu elemen yang bagi saya tak diberi perhatian, iaitu kekerabatan dalam institusi kesultanan. Baik, kedua zaman ini menyaksikan terbinanya dan terbentuknya institusi kehakiman syariah, tertulis undang-undang Islam sebagai pasak dalam berkerajaan, perluasan peranan agamawan dalam kerajaan, dalam politik, dalam pemerintahan, pelantikan jawatan-jawatan seperti kadi, mufti, penasihat agama, syekhul Islam dan sebagainya dalam pengukuhan dan penguasaan undang-undang syariah. Pemengkasaannya diikuti juga dengan pelibatan ulama dalam sejarah perundangan Islam di Terengganu ini, dan pengenalan undang-undang ataupun perlembagaan Itqanul Muluk ini, yang kalau baca seluruh fasa-fasanya itu, kita akan dapati dia adalah satu peraturan yang begitu tersusun sekali dan menjelaskan tentang kedaulatan Terengganu sebagai sebuah negara yang berperlembagaan. Ini sebenarnya bagi kurun yang ke-20, awal kurun ke-20, sesuatu perkara yang sangat canggih lah, moden pada masa itu, zaman itu. Kerana bila kita bincangkan tentang perundangan, undang-undang, perlembagaan, selalunya kita kaitkan dengan British, proses pemodenan. Tapi sebenarnya apa yang telah dilakukan dan diamalkan melalui Itqanul Muluk ini sebenarnya adalah satu simbol kemajuan dan kemodenan dalam undang-undang yang telah wujud dan diamalkan oleh pemerintah tempatan sebelum zaman penjajahan lagi. Pada zaman ini saya kira adalah satu zaman keemasan sebenarnya dalam sejarah pemerintahan Islamiah Melawiyah ini di Terengganu. Islam dan perundangan itu telah diangkat dengan begitu tinggi sekali, melepasi semua aspek, bahkan melepasi institusi pemerintah, kerajaan, jawatan-jawatan.